Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi kertas 2 Johor Bahru. Jadi mari kita lihat soalan 2 iaitu sintaksis. Jadi sintaksis ni tentang apa? Okay, sintaksis ni tentang ayat. Okay, jadi soalan yang mungkin keluar, contohnya ya, macam pola ayat, ataupun tukar ayat pasif kepada ayat aktif ataupun aktif kepada pasif ataupun tukar cakap ajuk kepada cakap pindah ataupun cakap pindah kepada cakap ajuk. Okey, yang ni dia suruh kamu gabungkan ayat-ayat tunggal, simple sentences ya, combine di bawah supaya menjadi 3 ayat majmuk saja. Jadi yang ni, okey, dia bagi macam satu perenggan, ada banyak ayat tunggal kan. Jadi kita gabungkan menjadi 3 ayat majmuk. 3 saja ya, 3 ya, tak boleh 4 atau 5 ya. Jadi bagaimana kita nak gabungkan? Biasanya kita guna apa? Kata hubung, betul tak? Kata hubung seperti apa? Dan, atau, serta, lalu ya. Okey, jadi kita baca dulu petikan diberikan. Okey? Jadi kita cuba fikirkan bagaimana nak gabungkan ayat-ayat menjadi 3 ayat. Jadi kita rancang dulu, kita plan dulu. Okey? Okey, jadi kita baca. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Zijia. Dia membuktikan bahawa kekalahan untuk mara ke peringkat akhir tidak pernah mematahkan semangat juangnya. Dia meraih pingat gangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi mengucapkan tahniah atas kejayaan atlet itu di Paris. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut mengucapkan tahniah atas kejayaan atlet itu di Paris. Pemain di kedudukan ke-7 dunia itu meraih pingat gangsa menerusi aksi cemerlang menentang Lakshya Sen dari India. Dia bangkit daripada ketinggalan 1 set dengan kemenangan pada aksi penentuan pingat gangsa. Aksi penentuan pingat gangsa sungguh mendebarkan. Okey, jadi di sini bagaimana kita nak gabungkan ya? Di mana ya? Kita baca lagi sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Zijia. Okey. Jadi yang ini kita boleh potong, kita boleh ganti dengan kerana. Okey, kerana. Kerana membuktikan bahawa kekalahan untuk mara ke peringkat akhir tidak pernah mematahkan semangat juangnya untuk meraih pingat gangsa. Okey, untuk. Okey, jadi di sini kita sudah dapat ayat yang pertama. Okey, lepas tu ayat kedua kita mula dari sini. Okey, 2. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi mengucapkan tahniah. Kemudian Timbalan Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah. Okey, jadi di sini cikgu boleh potong sini. Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Okey. Kemudian sambung dengan apa? Dan. Kan? Dan. Jadi kita tulis dan di sini. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut mengucapkan tahniah atas kejayaan atlet itu di Paris. Okay, jadi kita sudah dapat ayat kedua. Okay, untuk ayat ketiga, kita mula dari sini. Pemain di kedudukan ke-7 dunia itu meraih pingat gangsa menerusi aksi cemerlang menentang Lakshya Sen dari India. Okay? Jadi, sini kita boleh tambah apabila. Okay? Apabila bangkit daripada ketinggalan 1 set dengan kemenangan pada aksi penentuan pingat gangsa. Sini. Yang sungguh mendebarkan. Ini boleh potong. Okey? Jadi bila kita sudah plan, ya, lepas tu kita perlu tulis semula. Kita perlu gabungkan semua menjadi 3 ayat berasingan. Jadi kamu boleh tulis 1, 2 dan 3 lah, okey, dalam jawapan ruangan jawapan di bawah. Okey? Jadi mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan. Okey, untuk ayat nombor 1, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Zijia kerana membuktikan bahawa kekalahan untuk mara ke peringkat akhir tidak pernah mematahkan semangat juangnya untuk meraih pingat gangsa. Jadi di sini 2 markah. Okey?
Okay, yang kedua, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof turut mengucapkan tahniah atas kejayaan atlet itu di Paris. Jadi ini 2 markah. Okay, kemudian yang ketiga, pemain di kedudukan ke-7 dunia itu meraih pingat gangsa menerusi aksi cemerlang menentang Lakshya Sen dari India apabila bangkit daripada ketinggalan 1 set dengan kemenangan pada aksi penentuan pingat gangsa yang sungguh mendebarkan. Ini ayat ketiga, 2 markah.